Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Saya ingat nak berhenti seketika memberi pandangan berkaitan dengan parti politik. Cuma saya rasa panas sikit telinga dan terpanggil untuk memberi pandangan selepas mendengar beberapa video daripada orang dalam Parti Bersatu ni. Saudara dan saudari, beberapa orang ini daripada Parti Bersatu digerakkan untuk memainkan propaganda kunun-kununnya kami-kami yang dipecat ini adalah pro UMNO dan tiada jiwa Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Saudara, jom saya dengarkan pendedahan Rafizi Ramli baru-baru ini dalam live beliau. Dan mungkin kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebab dia yang selalu jumpa Azmin sekarang kan. Sekejap, jom kita ulang lagi sekali. Dan mungkin kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebab dia yang selalu jumpa Azmin sekarang kan. Saya ulang buat kali yang ketiga. Dan mungkin kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebab dia yang selalu jumpa Azmin sekarang kan. Saudara dan saudari, adakah anda semua jelas dengan pendedahan Rafizi Ramli? Tidak hairanlah kalau orang seperti saya dan rakan-rakan ini dipecat kerana kami ini adalah golongan yang paling kuat menghentam Anwar Ibrahim dan kerajaan pada hari ini. Saudara dan saudari, Anwar Ibrahim ni dah tak tahan berhadapan dengan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Begitu jugalah dia tak tahan untuk berhadapan dengan kumpulan yang tinggalkan UMNO kerana tidak setuju UMNO bersama PKR dan DAP. Sebab itulah kami-kami ini dipecat. Apa lagi nak dinafikan? Saudara dan saudari, selepas Rafizi Ramli mengeluarkan kenyataan ini, kenapa Azmin Ali tidak menafikan perkara ini? Malah beliau tidak berani untuk menyaman Rafizi Ramli kerana beliau tahu Rafizi Ramli mempunyai bukti perjumpaan tersebut. Rakyat Malaysia menolak Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Tetapi Azmin Ali senyap-senyap berjumpa dengan kekasih lama beliau, Anwar Ibrahim. Apakah respon rakyat Malaysia?